Dari mana? Start daripada Hibah tak apa? Hibah tu maksudnya macam ni. Dia untuk orang hidup ke untuk orang? Hibah tu apa yang awak faham pasal ni? Hibah tu hadiah lah. Okay, hadiah kepada siapa? Daripada siapa kepada siapa? Orang yang dah meninggal kepada orang yang hidup. Okay, hibah tu daripada orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup. Anak, isteri. So dia penting kepada siapa? Waris lah. Maksudnya Dia penting, dia penting kepada orang yang hidup kan? hidup. Yang hidup. Siapa yang menanggung orang yang hidup ni? Kalau suami, isteri lah. Maksudnya? Isteri, suami lah. Tak balik. Yang kalau menanggung orang yang hidup adalah dia punya pencari nafkah kan? Ha. So kita kena tahulah siapa pencari nafkah utama. Keluarga. Ada orang dia suami dia je bekerja. Dia ada orang dia 50-50. Tak nak marah betul 50-50. Tak nak marah betul. Tapi same kalau perempuan lagi senang. Dia macam mana pun sama ada suami meninggal, you akan terbeban 100%. Suami meninggal daripada 50, you tetap akan terbeban 100%. So nak tak nak, apa yang nak cakap? Perlulah sediakan hibah ni. Kalau perempuan lah. Isteri, suami sama juga. Cik, bila encik tak ada, encik nak tak anak-anak dapat masuk universiti? Encik nak tak? Nak. Jadi kalau encik tak ada, macam mana anak-anak encik nak masuk universiti? Macam mana dia nak teruskan, nak bayar yuran pengajian? Jadi kat situ lah. Nak tak saya tawarkan pelan hibah kepada encik, supaya andai kata encik meninggal dunia, tak dapat nak tengok anak bergraduasi, tapi anak tetap bergraduasi dengan hampasan hibah 100k. Hibah lah, hibah. Kalau jumpa isteri lagi lah, puan. Sekarang ni yang menanggung semua suami kan. Kalau suami tak ada, siapa yang akan menanggung beban? Dengarlah. Siapa yang akan Isteri menanggung? lah, saya lah. Puan, berat tak nak cari nafkah lagi, nak keluar cari duit? Puan nak kena jaga anak lagi. Puan rasa berat tak? Berat. Datuk boleh saya. Sangat berat. Sangat berat puan. Sama nak kena cari duit, nak kena tanggung. Saya rasa tu puan. Sekarang ni saya nak tawarkan pelan hibah. Andai kata apa-apa berlaku pada suami puan, dia meninggal ataupun dia sakit lumpuh, tak boleh bekerja, ataupun dia kena penyakit kritikal, saya nak tawarkan pelan hibah pada puan. Yalah.